Okey, kita berkenalan dengan Tekong Milori. Ni Tekong Milori ya. Kontak Milori. Ni kita review bot Tekong Milori ya. Ni Bubuhi. inilah bot Tekong Milori ya. Ni kabin Tekong. Roda ada tepi roda dah ada. Atas ni tingkat atas ni untuk tidur. Untuk rehat kabin atas. Ni jamban dia. Jamban selesa sahabat, jamban selesa. Ni tong lahbat upaya hidup. Ni keadaan belakang belakang bot. Ni keadaan belakang bot. Inilah suasana belakang bot. Ni ada tempat letak joran. Nu atas atas untuk tidur. Rehat. Lahbat semua ada Apa ni? Life jacket. Life jacket. Ni suasana tepi dia. Tepi bot. Bot luas selesa ni tong untuk mandi. Okey, ni dapur dia. Dapur untuk masak selesa sahabat, selesa. Memang untuk trip mancing ataupun trip mencandak memang selesa lah. Ni enjin dia. Enjin. Terus saya ada. Okey. Inilah suasana bot Tekong Milori. Ni fiber untuk simpan ikan Tong Kalau nak booking bot boleh contact Tekong Milori Ni Tekong Milori ni. Ni. Tekong Milori Untuk tahun depan tahun ni penuh dah. Tahun depan pun boleh lapar ni. Tahun depan pun Boleh lapar. Bulan 8 baru ada kosong tahun depan pun bulan 8 baru ada kosong. Nak buat trip candak ke, trip botol ke, trip pantai minyak ke boleh Okey sahabat. Ni hai ke. Okey, Roger. Tengok.